Saya dah kahwin, dah mempunyai keluarga bahagia, tapi saya masih teringat bekas kekasih saya awet lama. Adakah dikira berdosa dengan isteri dan anak-anak saya? Baik. Suami masih teringat kekasih lama, tidak berdosa. Isteri, tak kata suami, isteri kita, kahwin kita anak 3 dah, masih teringat kekasih lama dia, contoh, tidak berdosa. Yang berdosa, isteri kita sengaja mengingat-ingatkan yang lama-lama untuk dikhayalkan dalam khayalannya. Hukumnya haram. Kerana apa? Kerana manusia itu dengan apa yang pernah dia lalui, kadang-kadang mudah hilang, kadang-kadang sukar hilangnya. Betul atau tidak? Jadi benda yang sukar kita nak kawal, tidak diambil kira pada syarak. Sebab tu bila kita dah berkahwin, ada suami, isteri kita kena buang gambar-gambar kekasih lama, alamat dan sebagainya, nak buang. Benda tu kadang-kadang boleh menyebabkan kita mengingat pula dia. Tapi kalau teringat, itu dimaafkan. Sengaja mengingatkan, hukumnya haram.